Terasa ringan badan sikit dah. Bak kata orang ni sebenarnya dah boleh mencoba lah kata orang kan. Lepas tu pergi ke kebun lah. Rasa badan tu macam dah tiba-tiba baru buat kerja dah berpeluh. Lepas tu orang rumah pun cakap jom pergi klinik. Lepas tu pergi klinik, bila cek doktor tengok. Ambil ubat klinik ni ada tak macam atuk rasa perubahan dekat badan tu ke sama je? Bak kata orang tu perubahan tu adalah sikit je kan. Taklah orang kata tak banyak lah. Bila dah balik tu, anak datang rumah. Dia kata, abah ni cuba pakai makan herba 3 serangkai. Dia nama dia kan. 2 minggu pakcik dah makan tu, ada sikit ringan badan tu kan. Pak kata orang daripada tadi, teruskan, amalkan. Dalam masa sebulan tu, terasa ringan badan sikit dah. Bak kata orang ni sebenarnya dah boleh mencoba lah kata orang kan. Peluh sihat tu keluar. Lepas lah 2 bulan, bak kata orang rasa macam orang muda balik kata. Boleh jalan kaki kedai kopi lah. Tak payah naik motor je dah. Ni dia nak khabarkan lah. Herba 3 serangkai ni. Dan dah cuba dah. Memang orang kata mustajab kata orang dia. InsyaAllah. Bak kata orang dah nak kata ni jadi muda balik tak ada lah dah kan. Tapi stamina muda tu ada lah.